Saya rasa macam tulang rusuk saya bergetar lah. Kenapa Uncle Din macam tengah buffering je? Kenapa nanti? Dia nervous sebab dia jarang jumpa anak dia. Selepas cerai, isteri dia bawa anak tu pergi. Oh, faham. Papa. Cantik kan? Aunty May, saya rasa macam tulang rusuk saya bergetar lah. Syah, ni Mika. Yang ini Aunty May, owner kopitiam. Yang ni Nisa. Hai, Isha. Hai, Hai, Isha. Actually, kita orang ni geng bijak berbajet. Betul? Yang bijak berbajet? Apa tu? Syah berapa lama kat sini? Dalam seminggu? Terkejut juga tiba-tiba Syah datang sini. Yelah, apa? Tahu tak? Isha ni dah rindu sangat nak spend time dengan Papa tau. So, seminggu ni kita nak buat apa? Apa kata kita buat no spend challenge? Nak? Maksudnya? No spend challenge ni kita tak boleh nak spend on unnecessary thing. Kita kena kawal bajet kita. Nisa mana boleh hidup tak ada kopi ais? Hari-hari tak boleh, tak function. Isha rasa kopi ais akak tu tak termasuk kot dalam benda unnecessary, kan? Betul juga. Oh, boleh lah tu. Pandailah Isha. Kalau macam tu, no spend challenge start now. Apalah pula. Nak beli makanan ke? Hari ni Ahad. Hari ni Ahad lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Spin menang Ahad, dapat free dinner. Offer this week. Biar betul. Tengok online berapa pula. Weh, jimatnya. Cuba beli online. Main lagi bau seperti sini bau. Sedap tau. You guys kena rasa. Itu bau-bau. Sah. Okay. Tak sangka kan? Kalau kita rajin, memang boleh jimat. Memang banyak benda boleh jimat. Kan Nisha kan? Betul? Isha pun happy sangat tau dapat jumpa semua orang dekat sini. Thank you semua. Sama-sama lah Isha. Ingat tau, lain kali kena sering datang. Memandangkan kita dah survive no spend challenge, apa kata kalau kita selfie? Jom. 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 Ah. Jom. Itu catatan saat ini. Yes. Say free. Free.